Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Uncle akan sharing lagi isu mengenai hak anak angkat. Okey, dia punya persoalan begini. Uncle, saya ni anak angkat yang berdaftar di Mahkamah Syariah. Sekiranya kedua ibu bapa saya meninggal dunia, adakah saya boleh mewarisi harta ibu dan bapa angkat saya? Okey, kena dengar ni, faham baik-baik. Harta pusaka ataupun faraid hanya kepada ahli waris, di mana ahli waris itu adalah di kalangan yang basic adalah ibu bapa si mati, isteri atau suami si mati, dan anak-anak si mati, kandung sahaja, bukan angkat. Jadi persoalan tadi, jawapan dia adalah tidak layak untuk menerima harta pusaka. Seandainya bapa dan ibu angkat itu tidak mempunyai ahli waris yang lain, maka harta itu akan diserahkan kepada pihak Baitul Mal. Okey, macam manakah solution ini kita mau hadapi? Maksudnya macam mana kita mau dapatkan satu solution supaya perkara ini tidak terjadi? Okey. Apa yang perlu anak angkat dan ibu angkat buat adalah membuat satu ikatan hibah. Kalau tahu sudah tiada ahli waris yang lain, cuma ada anak angkat, buatlah satu ikatan hibah. Sekiranya kamu ada ahli waris yang lain, kamu juga layak untuk membuat ikatan wasiat. Sebab kena ingat, wasiat ni hanya valid untuk 1/3 harta sahaja. So maksudnya 2/3 akan diserahkan kepada ahli waris. Tapi sekiranya kamu tidak mempunyai ahli waris yang lain, melainkan anak angkat semata-mata, maka satu ikatan hibah, kontrak tersebut perlu dibuat bagi kamu memberikan harta kamu kepada anak angkat tersebut. Okey? So pastikanlah kamu membuat satu ikatan hibah terhadap pemberian harta semasa hidup kepada anak angkat. Okey? Semoga sharing Uncle ini bermanfaat dan menjawab terhadap persoalan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.